Ketika Nabi Musa selamatkan 12 suku kaum kabilah Bani Israel daripada Fir'aun. Okey. Satu, terselamat dari Fir'aun. Yang kedua, mereka manusia yang terbelah, yang diselamatkan oleh Allah daripada 12 laluan yang Laut Merah terbelah tu. Faqul nadrib bi'asakal bahr, dalam surah Al-Baqarah. Allah selamatkan Bani Israel Yahudi yang follow Nabi Musa, selamat. Maka Bani Israel Yahudi terpisah, terselamat dari dua kemungkaran dan kebinasaan. Satu, Fir'aun. Yang kedua, laut yang akan menelan mereka. Tumpang keberkatan kemuliaan Nabi Musa, selamat. Ketika sampai ke seberang, tuan-tuan, nak pergi ke Madian, Nabi Musa kumpulkan 12, disebut sebagai 70,000 Bani Israel Yahudi, 12 kabilah keturunan. Dan ketika ini Nabi Musa kata apa? Wahai Bani Israel. Ada ketika, tuan-tuan, Yahudi ni Allah panggil dalam Quran dengan menggunakan 3 panggilan. Yang pertama, Bani Israel. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Bila Allah sebut tentang nikmat, Allah guna Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingat nikmat hampa tu banyak. Hampa hidup 123,988 Nabi lahir dari keturunan mereka. Maka Yahudi rasa kemas, bangga, action, ketegak, apa lagi? Action lah. Sebab kami ni nabi-nabi bangsa kami kot, excuse me. Maka dia berjalan dengan kesombongan. Sebab nabi-nabi majoriti bangsa dia hanya 4 orang saja bangsa Nabi berbangsa Arab, maksud Nabi Muhammad. Majoriti, mostly semua Bani Israel. Yang kedua, nama Yahudi Allah guna Ahlul Kitab. Bila cerita tentang agama, Allah menggunakan Ya Ahlul Kitab, merujuk kepada Yahudi. Dan panggilan Yahudi yang ketiga dinamakan Yahudi. 8 kali Allah sebut dalam Quran. Bila cerita tentang bangsa, Allah sebut menggunakan perkataan Yahudi. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta Yahud. Ketika Yahudi diselamatkan oleh Allah melalui tangan Nabi Musa, Nabi Musa ajak di Palestin. Ni sejarah dah ni. Kanaan, tempat Nabi Ibrahim tu. Okey. Nabi Musa kata, ni kita ni dah selamat dah ni. Kita sudah bebas dari Firaun. Hampa jom ikut aku, jom ke Palestin, promised land, tanah yang dijanjikan. Ketika itulah, tuan-tuan, yang kata Yahudi ni, yang tak nak percaya, yang talam bermuka-muka, yang orang yang memang mudah mengkhianati, pagi beriman, petang kafir. Baru tak sah ya Allah selamat. Hang tengok kan mukjizat Nabi kan. Hang tengok kan dzalika min ayatillah. Sepatutnya logik akal iman hang bertambah. Tetapi tuan-tuan, dia boleh lawan Nabi Musa. Wahai Musa, hang nak pergi Palestin, hang pergi. Kami tak mau follow sebab di Palestin tu ada bangsa lain. Sebab kami takut. Hang pergi dulu, hampa pergi dulu. Kalau jadi apa-apa pun hampa tanggung dulu. Dia sanggup menghantar Nabi Musa. Kalau jadi apa pun, hang dulu kena. Akhirnya mereka buat apa, tuan-tuan? Berpisah dan berpecah. Maka mereka tak follow ingkar arahan Nabi. Yang tak follow inilah, tuan-tuan, dipanggil Yahudi diaspora. Bertebaran seluruh dunia, Afrika, sehinggalah sampai ke jalan Yahudi Pulau Pinang. Jangan terkejut, Penang pun ada Yahudi. Telah ditukar kepada jalan Sultan Zainal Abidin. Jalan Zainal Abidin kan? Dan di situ ada perkampungan dan ada perkuburan Yahudi. Tapi saya tak sebut itu ada kaitan dengan Zionis. Yahudi ni banyak bangsa, suku kaum. Mereka kan 12 kabilah. Ketika mereka menjelajah dan tinggal Nabi, tuan-tuan, sampai hati, bangsa inilah, tuan-tuan, yang melahirkan Zionis. Bila hampa tak follow, hampa dah cari tempat, hampa dah membina kehidupan, sehingga hari 17 tahun 1788 terbinanya kerajaan bangsa Zionis, diasaskan oleh Theodor Herzl. Bangsa Zionis, bapa kepada Zionis, ketika melawan kerajaan Turki Uthmaniyah.
Dia ni yang bawa doktrin dan naratif bahawa weh, hampa kena cari tanah weh. Kita kena cari negara kita. Dan negara kita adalah Palestin. Sebab itu memang negara kita. Memang betul Palestin tu negara yang dijanjikan untuk Yahudi. Tetapi bukan sekarang Yahudi weh. Oh dia. Wahai Yahudi nak abang mai sejarah dia. Negara yang dijanjikan Palestin tu bukan sekarang. Ni zaman yang hang ikut Nabi Musa tu. Kalau hang ikut time tu, memang betul Palestin untuk kamu. Tapi bukan sekarang. Tawaran tu dah tamat. Tiba-tiba lah ni hampa baru nak mengaku kata Palestin tu negara hampa. Yang time waktu orang suruh pergi masuk, hampa tak mau pergi. Itu sejarah dia, kenapa dia claim. Dia buat claimant bahawa Palestin tanah dia.